Alright. Okay guys, selamat petang lah. So hari ni Aboy turun dekat Kuari Pantai Remis, Jalan Sungai Batu kan. Sebab biar lama juga Aboy tak turun sini. Biasa turun dekat sebelah sana. Hari ni turun depan ni lah, bawa anak, family lagi. Main sini tengok, ada tak? Okay, jom kita setting dulu. Okay guys, first setting Pupu sarang Mata Apollo size 12. Ni tadi, pagi tadi pergi depan Sapura ni. Okay, petang cuba dekat ni Kuari. Try tengok, adalah hasil. Air Aboy rasa dah start surut. Surut dah. Pukul 5 lebih start surut. Biar dulu. Okay guys, second setting udang kopek 2 mata guys. Ini target ikan besar. Try tengok. Adalah hasil. Lama juga dah turun sini. Try saja. Nak pun dah setting dah. Oh, dia letak terus makan guys. Tengok apa yang dapat. Dapat. Guys, kecilnya. Kecil. Pas. Berat. Tukar kot. Tak ketam. Ketam. Besar ni guys, ketam B kot. Jadilah. Okay. Mata besar. Ikan naik kecil.
Ada guys, gelama. Gelama naik dah. Mana ikan banyak, kacau lah. Dah. Ikan juga gerak-gerak kecil guys. Okay guys, abang rasa nak kemas lah. Bawa family, keluar je lah awal. Air pasang penuh. Ikan pun tak ada makan ni. Pok padu ni. Nanti kita setting balik hari lain. Anak ikan banyak guys. Letak je dia makan. Letak je dia habis udang. Jom balik. Ujung-ujung apa dia kemar dah, anak dah strike. Tapi macam ketam ni. Ketam. Sampah. Okey, jom. Balik, jom. Jom. Okey guys, video hari sampai sini saja. So apa tadi patan turun sajalah. Turun try. Air pasang penuh memang tadi ikan lah guys. Kurang. Anak ikan banyak kacau udang. Letak je hilang udang. Tapi tak apalah, ada juga strike 2 ekor. Ni. Lama seekor. Hitam besar juga. Tu jadilah ni. Habis nak balik, kita jumpa next video guys. Bye. Jom balik dulu.